antara mistos paling besar disebarkan, dipercayai oleh masyarakat Melayu dan Nusantara kita ialah mayat Mustafa Kemal Atatürk, bapa kemerdekaan Turki, tak diterima bumi. Ini ialah mitos. Kenapa saya cakap mitos? Pertama, sebelum saya nak mulakan video ini, kepada anda, bila mana saya membetulkan fakta ini, bukan bermaksud saya bersetuju dengan segala dasar-dasar laknatullah hayat Atatürk ini. Tidak, saya tidak bersetuju dengan dasar sekularisme, dengan dia menukarkan azan dalam bahasa Turki. Saya tidak bersetuju dengan dia menindas dan membunuh ulama. Tidak. Apa yang saya nak katakan ini ialah saya tak nak agama saya, agama Islam, dibina berdasarkan kisah-kisah yang tidak sahih. Islam berdiri atas kisah yang betul, kisah yang benar. Jadi pada hari ini saya cuba nak membetulkan kisah. Membetulkan bukan bermaksud menyokoh. Ingat ya, pertama kita kena tahu pengebumian Atatürk adalah antara pengebumian pemimpin dalam dunia ini yang sangat-sangat direkod. Ada catatan, ada rakaman video, ada gambar dan sebagainya. Jadi ianya ada bukti yang boleh kita selidik tentang kematian Atatürk. Jadi apa rekod rasmi menceritakan kepada kita? Atatürk dia meninggal dunia pada sekitar 10 November 1938 kat istana Dolmabahce dekat Istanbul. Kalau anda nak panggil dia kampus pun saya tak kisah. Kita tahu bahawa dia dikolatkan oleh Mehmet Serefettin Yatkaya pada sekitar 19 November 1938. Selepas kematiannya, dia dicatatkan memang dikebumikan dekat Muzium Etnografi Ankara secara sementara. Kenapa sementara? Rekod bercerita kepada kita sebab pada ketika itu makam baru sedang dibina. Makam yang hadir pada hari ini yang terletak dekat Ankabir yang PMX hari itu datang Tegah dan pemimpin-pemimpin lain. Antara proses pengebumian itu berlaku, mayat Atatürk telah diawet. Ini mungkin antara sebab kenapa dia dituduh mayat tak diterima bumi adalah sebab kerana mayatnya diawet. Tidak, dia diawet sebab nanti suatu hari nanti dia akan dikeluarkan balik dari dalam tanah itu dan diletakkan dekat tempat baru. Sebab itu mayat dia diawet. Dan ini bukan benda pelik di dalam tradisi bangsa Turki. Sebab zaman Uthmaniyah pun kita ada sultan-sultan yang juga diawet. Sebagai contoh, kita ada Sultan Sulaiman Al-Kanuni yang mangkat pada 1566 dalam kempen di Sigetvar. Dalam kempen itu dia dikatakan telah terkorban. Jadi dalam proses membawa jenazah Sultan Sulaiman Al-Kanuni, para tentera, jeneral perang dan juga menteri-menteri dia telah mengawetkan tubuh Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Dalam proses awet tu, organ-organ kena dikeluarkan yang berupa jantung, hati, limpa, buah pinggang dan sebagainya dikuburkan dekat medan perang. Dan tubuh itu dibawa ke Turki selepas diawet baru dikebumikan. Ada dua tempat lokasi kubur Sulaiman Al-Kanuni, satu dekat Turki, satu dekat medan perang. Jadi apa yang kita ada sekarang ni ialah mitos-mitos yang disebarkan tanpa kisah-kisah yang sahih. Dan anda boleh membangkang apa yang saya katakan ini kalau anda ada bukti bertulis daripada kerajaan Turki, bukan kisah-kisah hearsay yang memang akan ditolak kesahihannya dalam pendalilan sejarah. Akhir kata daripada saya, dekat tangan saya ini ada buku, iaitu Kitab Tamadun Uthmaniyah. Buku ini bercerita dengan jujur, tanpa romantisme, berasaskan dalil-dalil dan sumber yang kukuh yang anda boleh dapatkan pembelian dekat beg kuning bawah ini. Kalau anda rasa anda nak mendalami kisah apa punca sebenar Uthmaniyah jatuh, ya, Atatürk ada salah satu daripada dia, tetapi ada banyak faktor lagi, maka buku dekat tangan saya ini ada jawapannya untuk anda.